Siap masak pedas. Hello guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi. Mungkin ramai ni resepi ni orang tak tahu. Sebab apa? Dekat rumah sana makcik, kakak-kakak ke apa ke nak makan macam dekat kedai tom yum, resepi ikan siakap masak pedas. Hari ini saya nak tunjuk cara dia, betul-betul sedapnya. Tak tipu. Yang penting korang kena follow dulu guys. Okey, saya resepi ni semua saya halalkan. Siapa-siapa yang nak berniaga, nak buka kedai, nak apa ni, nak makan sendiri kat rumah pun boleh, tak ada masalah. Saya halalkan. Janji korang follow je. Saya ikhlas ni. Janji korang follow, nanti akan ada resepi-resepi terbaru kita. Okey, tengok sini. Kita buat ikan siakap masak pedas. Tengok ni. First, ikan ni kita dah goreng. Hari tu saya dah share cara goreng ikan banyak macam mana. Ikan dah goreng, dah garing. Ikan ni kena garing tau baru kita sedap. Baru ikan tu sedap. Kalau tak garing nanti dia bila kita curah kuah atas dia jadi lembek. Jadi dia tak sedap. Okey. Dekat sini bahan-bahan ada serai, ada bawang putih, ada cili padi, ada ketumbar sikit, dan limau, kemudian bawang holland sikit. Yang paling penting rahsia dia nak buat ikan siakap pedas, korang kena ada asam jawa guys. Biasa orang kalau share-share resepi ni dia orang tak akan tunjuk habis semua. Dia mesti ada cut-cut sebenarnya. Saya tak, saya tunjuk semua. Okey. Saya halalkan semua. Kalau nak berniaga ke, baru-baru nak berniaga, tak tahu nak masak ikan siakap macam mana, korang follow je video saya. Okey, jom kita masak. Minyak. Ni resepi masak pedas dengan masak sambal tak sama tau. Korang jangan salah faham pula. Masak pedas dengan masak sambal tak sama. Yang ni yang saya tunjuk ni masak pedas. Okey, minyak. Kemudian first bawang putih. Bawang putih ni lebih kurang 5. Okey, kita cincang macam ni. Kemudian akar ketumbar. Masakan ala Thai, dia dah akar ketumbar ni memang tak lari tau. Masak pedas ke, masak steam ke, mesti kena ada akar ketumbar. Tentu. Kalau tak ada akar ketumbar ni dia rasa dia lain sikit. Okey, kemudian campur sini. Bawang putih, serai, kemudian akar ketumbar tadi. Kita tumis dulu. Lagi naik bau aroma-aroma dia tu. Setelah macam tu baru kita masukkan cili bo. Masuk dalam. Tumis lagi. Kita tumis sampai cili bo tu betul-betul masak guys. Cili padi. Masak pedas cili padi kena banyak. Ni namanya masak pedas. Memang betul-betul pedasnya. Cili padi kita cincang macam ni. Kalau nak chopper pun boleh juga, tak ada masalah. Ini terpulang masing-masing. Okey, kemudian baru kita masukkan cili padi, bawang holland dan limau guys. Kemudian baru kita kacau lagi sekejap. Masukkan air asam jawa guys. Kemudian kita tambah lagi sikit air bagi kuah-kuah sikit. Untuk perasa, apa ni, 2 sudu gula, 2 sudu ajinomoto. Kemudian sos cili, sos tiram. Kemudian kita taruh sedikit sambal belacan. Kemudian paste tom yum. Ini je perasa dia. Kemudian kita masuk dalam. Kalau macam kurang apa ni, kurang air ke apa ke boleh. Korang boleh tambah sikit air. Air ni air rebusan daging. Air rebusan ayam. Perasa dia kita adjust masing-masing tau. Kemudian baru kita masukkan sedikit sos Thai. Okey, kita buka api. Kita sotong 2 sudu. Lupa tadi nak taruh. 2 sudu kita sotong. Ni siapa-siapa nak berniaga, nak buat masak pedas ke apa, korang boleh ikut video ni, memang sedap. Confirm customer tak akan komplain. Sebab apa? Tips dia kena ada gula, kena ada perasa. Kedai tom yum, kedai Thailand semua kena ada ajinomoto guys. Ajinomoto, gula dia memang tak lari. Siakap masak pedas. Okey guys, inilah dia siakap masak pedas. Siapa-siapa yang nak berniaga ke, nak buka kedai ke, apa ni, nak makan sendiri pun boleh, tak ada masalah. Saya halalkan. Semoga membantu untuk pada semua, bermanfaat. Yang paling penting korang support saya dengan follow guys. Follow ramai-ramai. Okey? Semua cuba. Bye-bye. Assalamualaikum.